Kalaulah hidup kita, kita rasa kita tidak ada siapa yang sayang, tak ada siapa yang cinta, tak ada siapa yang ambil tahu, ada seorang lelaki yang sangat mencintai kita, melebihi cintanya dirinya terhadap dirinya, lebih cintakan kita melebihi ahli keluarganya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi enggan masuk syurga terlebih dahulu. Nabi mencari-cari melalui malaikat Malik. Ya Allah, ya wahai Malik, adakah umatku berada di dalam neraka? Sebab Nabi sebaik sebolehnya ingin menolong, ingin memastikan semua umatnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, aku dengan umatku, aku dengan kamu, umpama seorang lelaki yang menjaga unggunan api daripada dihinggap oleh kalkatu. Kalau kita tengok lampu, ada musim-musim tertentu, ada kalkatu suka pergi, betul ke tidak? Kenapa sifat kalkatu ni? Dia akan tertarik kepada cahaya. Tapi kita akan lihat di bawah cahaya lampu itu ada banyak kalkatu yang bergelimpangan mati. Dia masih bergerak sebab dia sebenarnya bukan mati, tapi sayapnya terkena kepanasan lampu, sayap dia koyak ataupun rosak, menyebabkan dia dah tak boleh terbang. Dia menggelitik lama-lama dia matilah. Nabi kata, aku umpama begitu, menjaga unggunan api sedaya upaya, menjaga dan menghalau kalkatu daripada hinggap. Begitulah aku dengan umatku, sedaya upaya aku menjaga umatku daripada pergi menuju kepada neraka, kepada api, sehingga aku pegang hujung-hujung baju mereka. Peluk tak jadi, tarik tak jadi, sampai yang terakhir pegang hujung baju supaya tidak menuju ke neraka. Tetapi betapa ramainya umatku yang tetap menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Sebab itu, misi perjuangan kita, ibu ayah sekalian, yang terbesar adalah menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka Allah. Ini perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba menyelamatkan seramainya umatnya daripada api neraka Allah. Begitulah perjuangan kita yang kita sambung dalam kudrat masing-masing. Bagi seorang wanita yang nama ibu, cukup kalau dia bagi tumpuan kepada anak-anaknya, sebab anak-anak akan berkembang lagi. Seorang suami pula, cukup kalau dia berjaya mendidik isterinya, sebab apabila dia mendidik isteri, isteri akan mendidik anak-anak. Seorang suami kalau faham tugas terbesar dia adalah sebagaimana Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kenapa firman Allah itu? Diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kita takkan mampu hidup dalam keadaan bahagia dan gembira dalam syurga kalau ada anak-anak kita dicampakkan ke dalam neraka. Kita takkan mampu hidup tenang di syurga kalau kita masuk syurga, tetapi ada salah seorang anak kita sedang dibakar, diseksa dalam neraka. Kerana itu kita sangat kuat berhajat untuk masuk syurga sekeluarga, supaya sama-sama menikmati syurga Allah, sama-sama selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Seterusnya, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini. Ada masalah apa? Tak ada apa. Kita ni nampak kan orang bercakap-cakap, kot lah ada apa-apa nak buat pengumuman. Tak ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu Nabi Musa berkata lagi, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang membaca kitabnya dan mampu menghafaz kitabnya. Allahu Akbar. Lalu apabila Allah mendengar permintaan Nabi Musa, jadikanlah ia umatku, lalu Nabi Musa pun menjawab, Allah pun menjawab, ia milik Ahmad. Bayangkan Al-Quran yang setebal itu, ibu-ibu sekalian, yang sebanyak ayat beribu-ribu, bagaimana huruf pula, subhanallah, mampu dihafaz oleh umat Islam, oleh hafiz dan hafizah kita.
Tetapi kitab yang sebelum ini, sama ada Taurat, Zabur ataupun Injil, adalah kitab yang tidak mampu dihafaz. Kerana itu kitab-kitab terdahulu berubah, diubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi Al-Quran Allah jamin akan dijaga oleh Allah, menerusi para hafiz-hafizah yang ada seluruh dunia ini. Tidak boleh diubah walaupun satu baris, walaupun satu huruf. Allahu Akbar.